Kemenangan politik lebih utama daripada umrah dan haji. Statement daripada Tuan Guru. Mohon penjelasan. Bila wajib haji, mu pergi haji lagi. Kalau wajib haji tahun ini cukup belanja. Haji ni man istata'a ilaihi sabila. Orang yang ada kemampuan pergi, wajib pergi. Okey. Katakanlah mu tahun ini 2025 cukup duit, boleh pergi haji, ada tambang. Maknanya sudah mampu. Mu wajib pergi tahun ni. Faham lagi? Tahun depan boleh tak mu nak pergi? Tak mu pergi tahun ni. Cik jawab. Tak lah. Siapa yang wajib pergi tahun ni, dia nak pergi tahun depan, boleh. Faham lagi? Itu pendapat ulama. Bukan wajib dia tu hari ni selalu. Wajibun muwassa'un. Macam masuk waktu sembahyang Zuhur pukul 1:30. Orang puasa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adakah wajib sembahyang 1:30? Wajib sembahyang dari 1:30 sampai 4:30. Wajib muwassa'un, diluaskan wajib tu. 1:30 pun wajib, 1:45 pun wajib, 2 suku pun wajib, 2:30 pun wajib, 3:40 wajib, 3:63 pun boleh. Jangan masuk waktu asar, haram. Faham? Jadi siapa yang sudah cukup kemampuan tahun ini pergi Mekah, dia tempohkan lagi 2 tahun, hukumnya harus dengan syarat ada azam nak pergi 2 tahun lagi. Jadi kalau saja-saja kita nak pergi 2 tahun lagi, hukumnya harus, apatah lagi menyelamatkan kuasa politik umat Islam daripada terlepas tangan, kita tangguhkan haji, lebih-lebih lagi lah boleh. Faham atau tidak? Ke tak faham? Faham ke tak? Okey. Kita nak nikah, boleh tak nak pergi haji tahun depan? Pasal tahun ni nak nikah. Boleh tak? Boleh ya, dengan syarat berazam nak pergi tahun depan. Kerana seorang perempuan boleh tangguh haji, dah kerana kuasa politik orang Islam, tak boleh tangguh. Jangan buat bodoh gitu. Faham? Kalau jahil, diam. Kalau cakap, orang tahu dah jahil. Nah. Soalan seterusnya.